Hello guys, tengok kereta baru Lexus kat belakang saya. Siapa tahu jawapan, komen kat bawah. Kereta-kereta Lexus sekarang makin hari makin mengancam, makin seksi, makin gila boy. Ini ialah Lexus, saya tengok 450e RZ RZ 450e. Nampak dia punya model lah. So di belakang kau tengok dia lain daripada Lexus yang sekarang, sebab dia punya lampu begitu tajam sekali dan dia punya body panel semua begitu tajam. Fuyo, gila boy. And then kau tengok dia punya spoiler. Sekejap kat bawah ni. Kita tengok yang ni dulu. Ini fake, walaupun fake tapi dia nampak ada bagi sedikit efek lah. Bumper dia warna hitam, gloss black gloss black hitam. Kat bawah ada dua reflector. Dua reflector. Dia punya kamera. Dan kau tengok lampu dia. Yo, gila boy. Memang gila. Tengok di belakang. Ini dia punya sisi Tengok. Oi, siapa tak boleh tahan ni. Dia punya garisan kau tengok begitu tajam, ke bawah, ke atas, ke kiri. Lampu dia tajam. Tengok elemen tajam dia. Begitu tajam sekali. Ini ada sedikit macam Aston Martin Ada sedikit Aston Martin. Dan yang ini yang kena tengok dan tunjukkan. Tengok yang ni dulu. Bahagian depan tajam. And then kita turun ke atas. Tengok tajam. Nampak? Gila. Sebelah sana. Nampak? Takkan gila tu. And then dia punya bahagian ni menurun. Dia punya roof rail tak ada. Hanya untuk sekadar hiasan Sekadar hiasan. Bahagian ni ada sedikit lebih panjang daripada RX. So kau tengok, lain elemen-elemen dia. Dia punya body lines very sharp lah. Sangat-sangat tajam, very sharp line. And then you can see, look down. You look down, there's a how do you call this? Dia macam ada satu alunan, nampak tak? Saya tunjuk daripada atas Let me show you from the top. You come down and then look at it. Look at that. All the way down. And there's a very strong shoulder line. And it goes down all the way through the bumpers and you end up at the wheels. Tengok balik daripada sebelah sini. Lain macam tau dia punya garisan dia lukis macam lukis pai dia nak bulat. Tengok dia punya garisan. Mana boleh tahan ni. Okey, anda kalau nak cari kereta yang unik, inilah kereta yang sangat unik. Tengok. Dia punya rim memang rim Lexus, classic Lexus rims. These are Dunlop apa saiz tayar. Nampak tak? Nanti sabar. 255/45 R20 these are 20-inch rims and tires. Sakit kepala boy. Kita tengok bahagian depan. You punya charging port bahagian depan kau tengok dia punya sekarang dia Lexus punya design language. Dekat bahagian hood dia ada banyak design. Boleh nampak 1, 2, 3 garisan Mana ada garisan macam ni? Kereta-kereta biasa mana ada? Boleh nampak tak korang? Nampak 1, 2, 3. Gila. And then ini klasik Lexus punya garisan lah. Tapi kalau kita tengok di bahagian depan, dia punya bumper. Tengok ini bumper dia. Lain macam. Memang lain macam. Bahagian ni dia punya fin. Oleh kerana ini kereta EV, bahagian depan tak payah grill, tak payah angin. So dia flat. Dia flat je. Bahagian bawah, ini bahagian bawah dia. Nampak? Cantik. Boleh tahan ke? Ada sedikit macam BZ4X, BZ4X punya bahagian depan ni lah. Bahagian depan ni. So kau tengok dia punya lampu.
memang different elemen yang lain sonar sampai ke bahagian kiri, dan dia punya wing mirror tak begitu garang seperti LBX, sebab ini kereta orang-orang yang sudah matang so tak boleh garang. LBX kereta orang muda boleh garang. Okey, jom kita ke dalam tengok yang apakah rasa dalaman dia. Ini bahagian luar sahaja. Okey, kalau nak compare dia punya saiz kereta, ini ialah RX 500H saiz kereta, dan itu ialah RZ 450E. Itu saiz dia. So kita tengok, sebab kereta dia terbalik-terbalik so susah nak nampak tapi dari segi saiz kita tengok Okey, yang ini panjang dia lebih panjang sikit. Ke sebelah sini lebih kurang sama lah, saiz lebih kurang sama dengan RX 500H. So yang ini ialah RX 500H spec F-Sport ya. Okey, ini warna putih kita survey dalaman warna putih, RZ 450E. It's a mouthful boy. Tengok lampu hitam putih, boleh tengok dia punya different, dan lampu dia lain macam boy. Nah, design dia punya hood boleh nampak garisan 1, 2, 3. Saya tunjuk profil tepi. Ini side profile dia. Memang rekaan yang sangat-sangat tajam lah. Tajam. So kalau tengok di belakang, ini rupa dia. Warna putih warna putih. Okey, sebab kereta tu dah buka lampu kan, boleh nampak dia punya warna putih pearl. Dia punya pearl. Okey, masuk dalam menggunakan sistem pintu yang sama juga. Inilah mewah. Lain macam ini mewah Lexus. So there is a Alcantara di sini dan kulit. And then warna hitam. Ini rasa warna hitam. Ini yang butang-butang dia. Kat bawah dia punya hard plastik. Hard plastik ketuk tangan tak sakit. Ini hard plastik mewah. Ada sedikit tempat untuk letak air. Dan kalau kita tengok dalaman, butang-butang dia pun ada warna piano black boy. Ini baru mewah. Nah, pedal anda dan kapet yang begitu tebal. Siapa kalau dapat kapet macam ni kat rumah, memang sedap lah. Okey, dia punya seat ialah Alcantara Alcantara ataupun suede. Ada perforation. Dan ini rupa dia ke atas pemandangan kokpit anda. Skrin dia lebih besar daripada skrin laptop saya boy. Masuk ke dalam. Aduh. Okey, seat dia lebih flat, tapi kita boleh turunkan seat. Kita tengok. Nah, okey, steering dia mewah. Kulit yang sangat-sangat halus dan mewah. Butang-butang dalam plastik, logo Lexus, and then dapat gear shifter lah, pedal shifter. Di sebelah sini anda ada setting untuk memory seat, di atas untuk odometer, dan ada kemasan smoke setting di dia punya signal stop, dan juga dia punya wiper stop di bahagian dalam. Nampak ni? Dan bahagian luar lah. Mana ni? Di bahagian luar. Okey, dia punya butang power di atas, dan semua datang dengan ionizer Nano E. Nano. Siapa pernah makan gula nano ni? Bahagian ni memang sangat-sangat besar. Uncle pun tak tahu macam mana nak tembak. Begitu besar sekali. 2 cup holder, satin chrome, and then anda dapat macam brush plastik. Dia bukan open pore wood, dia brush plastik open pore plastik, macam mana nak panggil. Okey, dia punya apa nama, driving mode ada D,
dan ada R. Itu je. Okay. PRND semuanya kat sini lah. PRND. I believe this is only one pedal driving lah. Ada apa nama, wireless charger, 2 USB-C untuk charging, satu untuk connectivity, satu untuk connectivity, and then anda punya kamera lah 360, anda punya steering dan lain-lain. Bahagian ni dia punya meter dia bukan penuh, meter dia bukan penuh, boleh nampak ada 4 segi kat dalam. So itu saja. Bahagian atas, lain macam dia punya design dashboard dia, lain macam. Memang sudah ke angka selepas. Tapi bahagian ni kosong, hanya semata-mata design, tapi boleh tahan juga. Ada heads up display, and then dia punya aircon di bahagian atas. Oleh kerana skrin dah besar, dia kena naikkan aircon. And then dia dapat frameless rearview mirror, dan ada banyak butang-butang. Kali pertama angka nampak butang. So angka rasa ini ialah kamera. Ini bukan cermin lagi, dia ada built-in kamera, di mana kamera akan tembak di belakang. Nanti akan angka explain kan. Dan roof liner berwarna putih, warna cerah lah. Ini material fabric, dan ini dia punya apa nama, cermin. Fashion lama lagi lah lampu ke atas, fashion baru sudah ada kat dalam cermin. So ada kelebihannya juga. Fashion lama anda boleh nampak dengan lebih jelas. Siapa yang belum subscribe, sila tekan subscribe, like, share dan komen lah. I love Lexus, I love you, I love Melaka, I love Uncle. Dan ini dia punya hands free. Lampu ialah touch screen pula, touch automated ataupun touch activated. Dia punya bahagian center console begitu besar berbanding dengan Lexus LBX. Ini kereta pun besar. Okey, nampak? Dia punya yang ni boleh buka belah kiri ataupun belah kanan. Kenapa? Kalau kereta kat Eropah dia buka sebelah sana. Betul tak? Nah, boleh buka dua arah. Memang bagus. Duduk bawa driving position, rasa memang mewah boy. Kalau korang geng Uncle, boleh beli RX 500. Jangan beli 450e lah. Tapi kalau korang memang geng EV, boleh beli 450e. Nah, ini rupa belakang, insulasi, cladding semua memang penuh, pesat. So dia punya insulasi bunyi, tengok dia punya quality. Getar dia, ada angin kat dalam boy. Ini 100% senyap, kedap bunyi. Dan ini pun satu, tengok, soft. Bila dia soft, dia akan memang macam vacuum . Oleh kerana kereta ni kereta EV, bawah dia flat, tengok pintu dia boleh buka lebih besar, ruang kaki besar gila. Ada aircon, 2 USB-C, nampak, 2 USB-C. Kat bawah ada satu power socket. Yang ni semua flat, rata saja. Boleh main bola sepak kat bawah. Dia punya seat semuanya macam apa nama, Alcantara. Kalau bukan, sebab dia EV, dia mungkin ialah suede lah. Suede dalam bahasa Melayu apa? Baldu. Okey. So itu dia. Angka tak mau masuk lah. Dan ini dia taring kereta ni ada 2 taring. Kau tengok daripada atas, angka tunjuk taring gajah. Jangan main-main. Ini ialah Aston Martin punya apa ni, belakang. Nah, warna putih agak cantik juga. Dan dia punya klasik rim Lexus memang sangat cantik. Keluasan boot. Kita nak tengok keluasan boot. Apakah keluasan boot dia? Besar, memang sangat-sangat besar. Tengok besar. Dan apa ada kat bawah? Charging cable.
Kabel charging kat depan kosong. Kat depan kosong. So yang ini dalam material yang lembut lah. Lembut. Dia macam fabric sikit. Tengok boleh nampak jari angka. Jeng 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 jeng. So insulasi kita cakap pasal insulasi. Kita mewah insulasi dia, tengok. Sini bahagian getah boy. So memang kedap bunyi, kedap udara lah. Dan angka suka warna dia punya pearl white. Woi, cantik boy. Pearl white. Nah, power boot tutup. Mana boleh tahan. Tengok kereta Lexus dah tak mau kereta Toyota dah. Okey, so itu dia Lexus RZ 450e Direct 4 So ada dua motor lah. Dua motor. So jangan lupa tekan like, share, subscribe, support channel kita. Jumpa lagi dan bye bye.